Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan sedikit mengenai pintu syurga? Pintu syurga ni ada berapa? Dengan kata ada pintu syurga khas untuk orang yang berpuasa. Dan syurga ni berapa tingkat? Baik. Berapa pintu syurga? Syurga sebenarnya mempunyai 8 pintu. Ini berdasarkan hadis sahih daripada Nabi SAW bersabda, fil jannati thamaniyatu abwabin. Di dalam syurga ada 8 pintu. Dalam hadis yang lain pula, Rasulullah SAW menyebutkan pintu-pintu itu diseru mengikut amalan yang kita lakukan di dunia. Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah. Siapa yang dia merupakan ahli sembahyang, dia akan dipanggil daripada pintu solat. Wa man kana min ahli jihad, siapa yang dia merupakan ahli jihad, du'ya min babil jihad, dia akan dipanggil daripada pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah, siapa yang ahli bersedekah, du'ya min sadaqah, dia akan dipanggil daripada pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam, siapa yang selalu berpuasa, du'ya min babil rayyan, dia akan dipanggil daripada bab ar-rayyan. Pintu khas bagi orang-orang yang berpuasa ini namanya adalah rayyan. Sabda Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan, yadkhulu minhu as-saimun yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadan ghairahum. Sesungguhnya di dalam syurga ada satu pintu dinamakan pintu ar-rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu ini pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melaluinya. Kemudian disebut juga فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُوا مِنْهُ أَحَدًا. Apabila mereka ni telah masuk, pintu itu ditutup dan tiada lagi siapa yang masuk melalui pintu tersebut. Maknanya ar-rayyan ini daripada perkataan ar-ray yang bermaksud hilang dahaga. Ini sesuai bagi orang yang berpuasa, yang menahan dahaga di dunia. Lalu Allah beri kepuasan yang sempurna, yang selayaknya di akhirat. Berapakah tingkat syurga? Syurga ini mempunyai 100 darjat ataupun tingkat. Sabda Nabi SAW, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Sesungguhnya dalam syurga ada 100 darjat tingkatan yang Allah sediakan bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara 2 darjat adalah seperti jarak antara langit dan juga bumi. Tingkat yang tertinggi dinamakan syurga Al-Firdausil A'la. Syurga yang paling tinggi adalah syurga Al-Firdaus. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ
fa innahu a'lal jannati wa awsatul jannah. Apabila kamu meminta kepada Allah, mintalah al-firdaus, sesungguhnya ia adalah syurga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Allahu a'lam.